Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Aisyah Safia binti Syaidan. Saya Nurdania Batrisya binti Kamal Hisham. Dan saya Muhammad Adam Haziq bin Muhammad Nizam. Hari ini kami bertiga akan membentangkan pendapat kami tentang bahan bantu mengajar berdasarkan satu video YouTube yang memfokuskan kepada kemahiran literasi membaca murid tahap awal. Semasa perbincangan kumpulan, kami bersetuju untuk menilai bahan ini daripada 3 aspek utama, iaitu penguasaan literasi membaca, aktiviti literasi yang dijalankan serta bahan pengajaran yang digunakan oleh guru. Berdasarkan video tersebut, guru memulakan pengajaran dengan membimbing murid menyebut suku kata secara perlahan sebelum menggabungkannya menjadi perkataan. Guru tidak terus meminta murid membaca ayat penuh, sebaliknya membaca suku kata satu demi satu dan meminta murid mengikut bacaan tersebut. Pendekatan ini membantu murid mengenal bunyi huruf dengan lebih jelas serta membina keyakinan awal untuk membaca. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pendekatan pengajaran ini, mari kita tonton satu petikan pendek daripada video tersebut. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam, cikgu. Sihat ke? Sehat. Sihat? Alhamdulillah. Yang makan sih? Sihat. Semua dah makan? Kenapa semua nampak restu je? Faham. Hari ni sebelum kita nak mulakan kelas, jom kita regakan badan sikit nak? Okey. Semua nak ke ni? Okey. Kalau nak angkat tangan. Dua-dua pula. Siapa tak nak turun tangan? Okey, semua nak. Okey, semua cikgu nak bangun. Duduk depan. Okey, selesakan diri. Semua kena semangat tau. Itu apa yang cikgu buat. Sekejap lagi cikgu akan tunjuk video, kamu kena ikut, okey? Okey. Tak dengar. Okey. Semua jom kita kira sama-sama. 1, 2, 3. Okey. Alamak, dah habis. Tak apa, jadi kita buat ni. Semua duduk dulu. Macam mana? Dah ready nak belajar? Dah. Kalau bersedia cakap hai. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Waalaikumsalam, cikgu. Sihat? Alhamdulillah sihat. Dah makan dah? Apa? Nasi goreng. Hari ni kita nak belajar sesuatu. Tapi kita tengok ni dulu. Ni okey, tengok ni. Apa ni? Warna apa ni? Merah. Dah boleh cikgu warna merah. Tapi cikgu nak buat silap mata. Tengok Tapi ni pun kalau cikgu tekan dia boleh
tukar wajah. Okey. Sekarang ni cikgu nak tanya. Okey. Semua cikgu tahu. Semua mesti tahu ni gambar apa? Tahu. Bukan. Okey. Ni gambar apa? Mata. Betul ke mata? Betul. Kita tengok. Mata. Cuba ikut cikgu. Mata. Mata. Okey. Yang ni pula kita tengok. Ni apa? Kaki. Kaki. Okey. Kita tengok. Betul tak kaki? Betul kaki. Okay, kita ikut cikgu lagi. Kaki. Kaki. Okey, yang ni pula ni apa? Kereta. Okey, betul kereta. Kita tengok. Keluar tak perkataan kereta? Okey, ikut cikgu lagi. Kereta. Kereta. Okey, sekarang cikgu nak teruskan. Kenapa cikgu suruh kita tepuk? Jom kita tengok. Kenapa cikgu suruh kita tepuk? Nampak tak? Cikgu asingkan. Ada yang warna merah, ada yang warna kuning. Kenapa kita asingkan macam ni? Ini adalah perkara yang kita nak belajar hari ini, iaitu tentang suku kata. Okey, suku kata yang ini ada berapa? Jom kita kira sama-sama, okey? Mata. Mata. Okey, berapa kali tepuk kita buat? 2. Maksudnya ada 2 suku kata. Okey, seterusnya kita tengok. Yang ni pula. Kaki. Kaki. Lagi sekali. Kaki. Kaki. Berapa kali kita tepuk ni? 2. Maksudnya ada 2. Okey, pandai. Ada 2 suku kata. Okey, kita teruskan. Ya. Yang ni ada merah, ada kuning, ada biru. Okey, jom kita kira sama-sama. Ada berapa suku kata untuk perkataan? Kereta. Kereta. Lagi sekali. Kereta. Kereta. Berapa kali kita tepuk? 3. Maksudnya ada? 3 Ya, betul. Ada 3 suku kata. Jadi itulah yang kita nak belajar. Okey, semua faham semua? Faham. Alhamdulillah. Murid-murid, tadi belajar apa dengan Cikgu Adam? Suku kata. Kata. Tapi, cikgu nak perjelaskan lagi tentang suku kata, tapi cikgu nak ajar awak mengeja dan menyebut suku kata. Tapi cikgu nak guna musik. Wow. Menarik tak menarik? Menarik. Jom kita menyanyi bersama-sama. Satu. 2, 3. Semangat, semangat. F fa fa F fa. Buat nasi. Akhir sekali. Semangat. Buat lagi. Y O yo yo Y O yo. Z O zo zo Z O zo. Joko
Faham. Ada gambar apa? Bola. Bola. Cuba cakap dekat cikgu. Suku kata pertama bola. Suku kata kedua bola. Inilah aktiviti dia. Aktiviti dia adalah padankan suku kata bergambar. Tahu tak nak main macam mana ni? Okey. Cikgu tunjuk dulu macam mana nak main. Perkataan dengan gambar dekat sebelah, apa dia yang pertama ni? Bola. Jadi kita cari suku kata pertama, bola. Apa dia? Kalau yang kedua? Lepas tu kita cantum padankan dia. Jadi perkataan yang sama dengan dekat sebelah ni. Faham ke tak lagi? Siapa yang nak main? Saya. Nak mula dari mana dulu? Di belakang. Kita panggil Anis lah dulu. Anis nampak sangat-sangat teruja Anis ambil getah depan ni. Lepas tu Anis tengok gambar dengan perkataan. Lepas tu Anis padankan. Ni terus-terusan ke cikgu. Ikut macam mana awak nak jawab dulu. Saya nak buku lah cikgu. Buku. Cari. Suku kata pertama dia. Suku pertama buku apa kawan-kawan? Okey, letak bu. Suku kata kedua? Bu. Sama tak dengan sebelah ni? Sama. Betul tak betul? Tepuk dengan Anis. Pandai lah Anis. Dia duduk. Seterusnya siapa pula? Sebelah Anis. Depan Anis. Depan. Depan. Kita Depan bagi Anis. yang orang yang cakap banyak. Kita bagi sini. Oh, saya. Yeay. Mari sini gini. Kita nak tengok awak buat betul ke tidak. Ambil satu getah. Tengok. Bola. Ada bola, kaki, rusa, kuda, nasi. Saya nak kuda. Kuda. Okey, cari suku kata pertama dia. Kata pertama kuda. Keyuku. Keyuku. Yang kedua? Kedua apa yang cikgu? Apa yang kawan-kawan? Betul tak betul? Sama ke tak sama? Betul. Tepuk tangan. Terima kasih. Sama-sama. Seterusnya, siapa? Kerelot. Saya pula cikgu. Amah. Mari. Saya nak rusak. Rusa. Okey. Suku kata pertama apa Suku kata pertama rusa. Yang kedua? Rusa. Betul tak cikgu? Betul tak? Betul. Boleh juga Amal. Kita teruskan dengan Najmi lah. Ambil satu getah. Saya Yang mana Najmi? nak nasi lah cikgu. Oh, nasi. Nampak sangat Najmi tengah lapar. Yang pertama nak kan cikgu kan? Ya, betul. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Nasi. Ya, betul. Yeay. Siapa lagi yang belum Belakang saya. Belakang saya. Adlin lah. Hari Adlin. Saya nak kaki lah cikgu. Kaki kat mana cikgu? Sini. Ya, betul. Kaki. Laki betul. Yeay. Pandai kan? Adlin sedih. Bukan bola. Bola. Ini bola je. Bola. Itu bola sudah. B-O, bo. L-A lah. Bola. Jadi, sekarang faham ke tak faham lagi tentang suku kata?
Senang ke susah? Senang. Okey semua. Kenal tak siapa cikgu? Kenal. Jadi kita dah jumpa kan? Kenal. Jadi kamu dah main permainan ni, padankan suku kata dengan Cikgu Aisyah, betul tak? Betul. Sekarang kamu tahu tak cikgu nak buat apa? Tak Tak tahu. tahu. Wow. Setuju ke? Setuju untuk apa? Tak tahu. Kita nak main lagi. Yeay. Okey. Semua kena bersemangat macam Boleh. awal-awal tadi. Boleh. Cikgu nak suara yang paling semangat. Boleh. Okey. Cikgu akan kira sama-sama lah. 1, 2, 3. Balasa kali bini. Moto boyo dozono lo. Buju 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 buju. Jubi juli buli yudi. Wow. Maksudnya semua masa dah boleh faham dah kan? Ya. Kita sepanjang tadi kan? Dah, betul. Maksudnya kamu ni betul-betul dah faham suku kata. Yang pertama, kedua, dua suku kata macam mana, betul tak? Betul. Okey semua, jadi sekarang Cikgu Aisyah dan Cikgu Adam dah sediakan satu aktiviti yang menarik. Semua tak sabar ke? Tujuan aktiviti yang cikgu sediakan ni sebab cikgu nak ukur tahap kefahaman kamu tentang apa yang kita belajar tadi, iaitu suku. Okey, Apa betul. tak dengar? Suku kata. Ya, okey. Jom kita tengok cara nak bermain dengan Cikgu Aisyah. Baiklah, murid-murid. Cara nak main aktiviti ni adalah kamu kena pilih antara dua perkataan dan dipadankan dengan gambar. Macam contoh, ini gambar. Jadi kamu kena pilih sama ada satu ataupun perkataan cherry. Nak lebih ni kita tanya Cikgu Adam lah. Jom cikgu buat simulasi. Okey. Contohnya, cikgu pilih ni apa? Guli. Okey, cikgu akan pilih mana satu perkataan dan suku kata guli. Kita ambil dan letak di bahagian bawah. Ya, begitu saja. Okey, semua faham? Faham. Okey, jom kita buat. Baiklah, sekian itu saja video simulasi daripada kami. Terima kasih. Melalui petikan video ini, dapat dilihat bahawa pengulangan sebutan yang dilakukan oleh guru membantu mengurangkan kesalahan sebutan murid dan memudahkan murid mengingati bunyi suku kata. Namun, kami juga mendapati pengajaran ini lebih bersifat satu hala kerana murid hanya meniru bacaan guru tanpa diberi peluang untuk membaca secara kendiri atau memberi respons secara aktif. Oleh itu, kami berpandangan bahawa bahan ini sesuai digunakan sebagai bahan sokongan dalam pengajaran literasi membaca, tetapi perlu digabungkan dengan aktiviti susulan yang lebih interaktif. Untuk membincangkan dengan lebih lanjut tentang aktiviti literasi membaca dan dalam video tersebut, saya serahkan pembentangan ini kepada Dania.
Terima kasih Aisyah. Berdasarkan apa yang telah diterangkan tadi, saya akan meneruskan dengan perbincangan tentang aktiviti literasi membaca dalam video tersebut dengan lebih terperinci supaya kita dapat memahami bagaimana proses pembelajaran berlaku kepada murid. Dalam video itu, guru menjalankan aktiviti menyebut suku kata secara berulang sebelum menggabungkannya menjadi perkataan penuh. Kaedah ini menunjukkan bahawa guru menekankan asas fonik dan kesedaran bunyi bahasa sebagai langkah awal dalam membina kemahiran membaca murid. Melalui pemerhatian kami, guru terlebih dahulu memperkenalkan suku kata secara jelas dengan sebutan yang perlahan dan berulang. Guru membaca dahulu, kemudian murid diminta mengikut sebutan tersebut secara serentak. Pendekatan ini membantu murid mengenali bunyi huruf dan memahami hubungan antara huruf dengan bunyi. Selain itu, guru juga membimbing murid membaca perkataan secara perlahan, iaitu suku kata demi suku kata sebelum membaca keseluruhan perkataan dengan lancar. Proses ini amat penting kerana murid pada peringkat awal membaca biasanya memerlukan bimbingan secara berperingkat bagi mengelakkan kekeliruan. Aktiviti pengulangan yang ditunjukkan dalam video juga berfungsi sebagai latihan pengukuhan memori. Apabila murid mendengar dan menyebut perkataan berkali-kali, mereka lebih mudah mengingati pola bunyi dan struktur perkataan tersebut. Secara tidak langsung, aktiviti ini membantu meningkatkan keyakinan murid untuk membaca kerana mereka sudah biasa dengan sebutan yang dipelajari. Namun begitu, semasa kami berbincang sebagai satu kumpulan, kami mendapati bahawa aktiviti dalam video ini kurang melibatkan pelibatan aktif murid secara individu. Murid hanya mengikut bacaan guru secara berkumpulan dan tidak diberikan peluang yang mencukupi untuk membaca secara kendiri. Keadaan ini menyebabkan guru sukar menilai tahap penguasaan sebenar murid kerana semua murid membaca secara serentak. Selain itu, video tersebut juga tidak menunjukkan interaksi dua hala seperti sesi soal jawab atau aktiviti pemahaman bacaan murid, dan murid juga tidak diminta menjawab soalan mudah seperti mengenal pasti suku kata, menyebut semula perkataan tanpa bantuan guru atau mengaitkan perkataan dengan gambar. Situasi ini menjadikan pembelajaran lebih bersifat meniru berbanding memahami. Oleh itu, kami mensadangkan agar selepas menonton video, guru boleh melaksanakan beberapa aktiviti susulan. Antaranya ialah meminta murid membaca sendiri perkataan yang telah dipelajari secara individu atau berkumpulan kecil. Guru juga boleh menjalankan aktiviti padanan perkataan dengan gambar bagi membantu murid memahami makna perkataan bukan sekadar menyebutnya. Selain itu, latihan bertulis seperti menyusun suku kata atau melengkapkan perkataan juga boleh dijadikan sebagai aktiviti pengukuhan. Cadangan ini merupakan hasil perbincangan bersama ahli kumpulan kami supaya aktiviti literasi bukan sahaja membantu murid meniru sebutan guru tetapi benar-benar memahami proses membaca. Kami percaya bahawa pembelajaran yang melibatkan murid secara aktif mampu meningkatkan motivasi dan minat mereka terhadap aktiviti membaca. Secara keseluruhannya, aktiviti dalam video tersebut sememangnya sesuai sebagai pengenalan kepada kemahiran membaca yang asas. Namun, perlu diperkaya dengan aktiviti tambahan supaya murid dapat mengaplikasikannya kemahiran yang dipelajari secara lebih sistematik. Seterusnya, Adam akan menerangkan tentang bahan pengajaran yang digunakan serta pengalaman kerjasama kumpulan kami sepanjang menyiapkan tugasan ini. Terima kasih Dania. Saya akan meneruskan pembentangan dengan analisis bahan pengajaran yang digunakan dalam video tersebut serta keupayaan kami berinteraksi
sebagai satu pasukan semasa menyiapkan tugas ini. Berdasarkan video YouTube tersebut, bahan pengajaran yang digunakan dilihat sesuai untuk pembelajaran di rumah kerana murid boleh menonton semula video pada bila-bila masa. Ciri ini sangat membantu terutama bagi murid yang memerlukan pengulangan untuk menguasai kemahiran membaca. Murid juga boleh menghentikan video seketika untuk mengikut bacaan guru mengikut kemampuan masing-masing. Dari segi bahasa penyampaian pula, guru menggunakan bahasa yang ringkas, jelas dan mudah difahami. Intonasi suara guru juga stabil serta tidak terlalu laju, sekaligus memudahkan murid mengikuti setiap sebutan. Penggunaan pengulangan dan sebutan yang konsisten membantu murid mengenal pola bunyi dengan lebih berkesan. Namun begitu, melalui perbincangan kumpulan, kami bersetuju bahawa bahan ini kurang berkesan sekiranya digunakan tanpa bimbingan guru secara langsung. Hal ini kerana guru tidak dapat menilai sama ada murid benar-benar memahami bacaan atau sekadar mengikut tanpa kefahaman. Tambahan pula, setiap murid mempunyai tahap pembelajaran yang berbeza dan memerlukan perhatian yang khusus. Oleh sebab itu, kami mencadangkan agar guru merancang aktiviti susulan selepas video ditonton. Contohnya, guru boleh menjalankan bacaan lisan secara individu bagi mengenal pasti tahap penguasaan murid. Guru juga boleh menyediakan lembaran kerja ringkas atau permainan bahasa seperti kad imbasan suku kata untuk meningkatkan penglibatan murid secara aktif. Dari segi kerjasama, kumpulan pula sepanjang menyiapkan tugasan ini, kami menjalankan perbincangan secara berkala untuk berkongsi pemerhatian masing-masing terhadap video tersebut. Setiap ahli kumpulan memberikan pandangan berdasarkan aspek yang berbeza seperti aktiviti literasi, pendekatan pengajaran dan keberkesanan bahan bantu mengajar. Melalui proses pertukaran idea ini, kami dapat menilai video secara lebih menyeluruh. Kami juga saling membantu dalam menyusun isi pembentangan supaya setiap bahagian mempunyai kesinambungan yang jelas antara seorang pembentang dengan pembentang yang lain. Kerjasama ini bukan sahaja memudahkan pembahagian tugas, malah meningkatkan kefahaman kami terhadap topik literasi membaca secara lebih mendalam. Sebagai kesimpulan, video ini berkesan sebagai bahan sokongan untuk membina asas literasi membaca murid, khususnya dalam pengenalan suku kata dan pembentukan perkataan. Walau bagaimanapun, keberkesanannya akan menjadi lebih tinggi sekiranya digabungkan dengan aktiviti interaktif, latihan pengukuhan serta pemantauan berterusan oleh guru bagi memastikan setiap murid benar-benar menguasai kemahiran membaca. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Kami berharap perkongsian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kepentingan penggunaan bahan digital yang disokong oleh penglibatan aktif murid dan bimbingan guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Sekian pembentangan daripada kumpulan kami. Terima kasih semua. Audio Jungle.